Siapa yang tak sedih bila kehilangan orang yang tersayang? Tapi bezanya, bila kita kehilangan orang tersayang ni, satu kita mentally prepared, satu kita tak mentally prepared. Contoh macam, atuk kita, nenek kita, moyang kita meninggal sebab nazak, sebab sakit tua. Okay? Berbanding dengan abang sepupu kita yang meninggal sebab kemalangan jalan raya. Mak saudara kita meninggal sebab tanah runtuh, bencana alam, lemas. Ia berbeza. Satu kita prepared, satu lagi kita tak prepared. Bukanlah saya kata tak sedih. Dua-dua sedih. Perik. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Okay, so zaman dulu tuan-tuan ada satu penerimaan. Zaman dulu tuan-tuan, pesakit nazak ni juga tidak diberitahu mereka akan meninggal. Kononnya nak jaga emosi dia, nak jaga emosi keluarga. Tapi sebenarnya, kajian mendapati pesakit ni lebih menderita bila kebenaran ini disorot. Mereka bukan takut mati, tapi sebenarnya mereka takut mati bersendirian tanpa difahami. So benda ni dinampak, ataupun ada satu penulis nampak nama dia Elizabeth Kubler-Ross. Jadi beliau tanya satu soalan mudah. Dia kata apa? Apa sebenarnya manusia rasa bila sesuatu kehilangan berlaku? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul Amal bin Rahman. Saya merupakan usahawan dan juga pengasas dan CEO kepada Akademi Dr. Azizul Amal. Jadi, kita sambung balik kisah tadi. So, ada seorang wanita, seorang doktor bernama Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Nama panjang nama dia. Right, Ross. Okay. Siapa dia ni? Dia ni adalah seorang doktor psikiatrik. Dia seorang doktor psikiatrik yang berasal daripada Zurich, Switzerland. Dia lahir pada Julai 1926 dan meninggal dunia pada tahun Ogos 2004, meninggal pada umur 78 tahun. Alright. So, apa yang berlaku, dia agak popular dan dia terkenal dalam dunia perubatan. Dia telah menerima 20 honorary degree daripada pelbagai institusi pengajian tinggi. Dan Time Magazine telah name her 100 greatest mind in 1999. Pada tahun 1999, Time Magazine telah bagikan dia ataupun name her as 100 greatest mind. Pada tahun 2007, apa yang berlaku? 2007, beliau telah menerima pengiktirafan dan dimasukkan dalam National Women Hall of Fame. Banyak. So, apa yang contribution yang menyebabkan Elizabeth Kubler-Ross ini terlalu terkenal? Sebab dia telah keluarkan satu buku ataupun satu penulisan buku yang cukup berpengaruh. Tajuk buku itu adalah On Death and Dying. Nah, buku ini dikeluarkan pada tahun 1969. Buku itu telah menjadi satu fenomena dan menjadi rujukan global sehingga hari ini. So, dalam buku ini, dia telah terangkan tentang 5 stages of grief. Alright, 5 peringkat kesedihan yang kita nak bincangkan dalam video kali ini agar kita dapat fahami kenapa separuh perkara berlaku. So, dalam 5 stages of grief, dia ada 5. So, yang pertama, kita panggil dia sebagai denial. Penafian. Apa yang sebenarnya berlaku? Bila satu kemalangan ataupun satu bencana atau satu kehilangan berlaku, penafian ini akan jadi benda pertama yang akan dibuat. Bila ada satu orang meninggal, dia kata, tidak. Walaupun itulah mak, itulah ayah dia. Penafian ini adalah mekanisme pertahanan minda. Bila sesuatu yang besar berlaku, yang sakit, yang otak ni menutupi sebahagian realiti untuk dia kontrol emosi kita yang runtuh secara tiba-tiba. Contoh ayat biasa yang orang keluar dalam bilik mayat dan sebagainya. Tak mungkin. Doktor salah orang ni. Ini
dia okey je semalam, ini cuma mimpi. So dia, apa yang berlaku, orang ni tak sedar penafian ni bukan menipu diri. Dia bukanlah dia tak nak, tapi dia sebenarnya memberi masa untuk kita catch up dengan realiti. Tanpa fasa ini, ramai orang akan collapse secara mental. So ramai yang tanya berapa lama dia nak nafi. Alright, so ada orang beberapa minit, ada orang beberapa hari, ada orang beberapa bulan dia nafi kan. Terutamanya bila kehilangan tu datang secara mengejut. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas pertama dah deny, yang kedua kita panggil dia sebagai anger. Anger ni apa? Marah. So bila kita tengok dalam satu tempat, mula-mula dia kata ini bukan anak dia, dia bukan anak dia. Lepas tu dia dah pergi, kadang-kadang dia pergi marah. Okay, marah ni bila realiti dah mula masuk. Apabila penafian tu dah mula terima, dia dah mula rasa marah. Dan marah ini selalunya dituju kepada siapa? Ni yang selalunya kena dekat hospital. Dia marah doktor, dia marah paramedic, dia marah ambulance crew, dia marah sistem, dia marah orang keliling. Kadang-kadang dia marah Tuhan, dia marah pada diri sendiri. Kan? Kata kenapa ambulans lambat? Doktor, kenapa doktor tak buat apa-apa? Dah dia marah. Okay? Hakikat sebenar, marah ni bukan tanda kurang iman ataupun dia tak reda kematian tersebut. Marah ni adalah tenaga emosi yang muncul, dan bila dia hilang kawalan, dia perlu lepaskan sesuatu. Right? Orang yang marah ni selalunya orang yang kita sangat sayang, orang yang kita sangat peduli. So ramai masyarakat silap kat sini. Ramai masyarakat dia kata sabarlah, janganlah marah-marah. Sedangkan orang ni tengah perlukan ruang untuk dia lepaskan supaya dia tak pendam emosinya. So tuan-tuan, guru-guru saya contoh saya mengajar kelas, kita buat training kan. Kalau berlaku dekat sekolah, bukanlah kita minta, tapi katakan ada kemalangan berlaku, meninggal dunia kan, dan bila dia sampai, parents tu akan jadi marah. So cikgu jangan nak cuba justify, cikgu kena relax, tenang. Itu adalah proses untuk dia. So nombor 1 kita dah buat denial, nombor 2 anger, dan yang ketiga kita panggil dia sebagai number 1, number 2, number 3 kita panggil dia sebagai bargaining. Alright, bargaining. Alamak, cukup tak tempat. Bargaining ataupun tawar-menawar. Alright, fasa ni dia panggil tak kalau lah. Dia boleh tawar. Fasa ni minda cuba nak macam reverse balik time, dia nak undur balik masa. Contoh ayat yang dia kata, kalaulah aku jaga lebih awal, kalaulah aku tak pergi, kalaulah aku betul-betul bagi perhatian, kalaulah aku dengar cakap dia, kalaulah aku solat lebih, kalau Tuhan beri peluang kedua. Nampak tak? Kalau. So kadang-kadang bargain ini dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan kenangan lalu. So apa yang berlaku dalam otak? Otak ni cuba kawal situasi yang sebenar daripada tiada kawalan. Dalam usaha terakhir minda dia untuk they try to fix something lah. So emosi yang tersembunyi dekat sini, fasa ni berkait dengan rasa bersalah, rasa guilt. So dia akan bagi, okey lah, kalau bagi lagi sekali peluang, aku janji akan jadi lebih baik, aku janji tak akan buat ni, aku faham tak, dia akan start bargain. Right? So tuan-tuan, benda ni adalah fasa yang dilalui dalam kesedihan. 1, 2, 3. Yang keempat, apa yang lazimnya berlaku yang keempat? Alright, yang keempat dia panggil depression. Depression dalam bahasa Melayunya apa? Dalam bahasa Melayunya kesedihan mendalam, kemurungan. Ini fasa yang paling sunyi. Bukan jeritan, bukan drama, tapi diam yang berat. Tanda biasa bila orang depression ni, dia macam hilang selera makan, susah nak tidur, tak berminat jumpa orang. Kalau orang datang bercakap pun dia tanya 10 jawab 1. Tak, rasa kosong, rasa macam tak ada guna lah nak hidup, rasa tak ada penuh, tak ada makna. Okay? So satu yang kita kena faham, ini bukan kemurungan klinikal. Right? Depression klinikal lain. Ini adalah kesedihan yang normal akibat kehilangan. So apa yang orang keliling sering buat silap, dia paksa orang tu untuk move on. Dah lah, cukup lah, kita move on. Nampak tak? Suruh kuat cepat. Bandingkan dengan orang ni. Tengok tak? Siapa ni Husin pun, mak dia pun hilang, dia boleh terima. Kita banding dengan orang lain. Ini semua salah ni. Fasa ini ialah proses di mana minda menerima kehilangan itu secara emosi, bukan secara logik. So dia tak boleh lah samakan dengan orang ini dengan orang ini. Now, ada orang tak nak bercakap, ada orang tak nak ini, tak nak itu. Dan last kali, yang kelima, kita panggil dia sebagai acceptance, penerimaan. Betul?
penerimaan. Okay. Fasa ini paling sering disalah fahamkan. Ada orang kata bila dia boleh terima nampaknya dia gembira. Dia terima nampaknya dia dah lupa dah mak dia. Dia dah boleh terima maksudnya tak sedih langsung. Tak. Itu yang kita salah. Kadang-kadang orang itu dia dah mula terima, kita tak dapat. Dia dah boleh move on. Tak. Apa maksud sebenar penerimaan? Maksudnya dia dah berhenti melawan realiti. Dia dah boleh terima dah kenyataan. Dia berhenti bertanya kenapa jadi pada dia. Kenapalah dia bukan. Dia dah accept. Dia dah belajar hidup dengan kehilangan, bukan hidup tanpa rasa. Rasa tetap ada, tapi dia tak boleh bergerak, dia boleh move. Contoh perubahan halus bila sebut nama, dia tak runtuh dah. Kalau tidak, dia collapse lah. Dengan nama pun dah tak boleh. Contoh, bila dia kenang, dia boleh kenang benda tu, tapi dia tak boleh sampai sesak nafas, tak boleh bernafas sangat. Dia dah boleh senyum walaupun ada air mata yang kilang-kilang kat mata dia, tapi dia masih boleh dengar dah. So, ini bukan penyelamat. Ini sebenarnya adalah versi baru. Dia orang tu dah pergi ke acceptance, dia adalah versi baru untuk diri dia. So, penting untuk kita faham. 5 peringkat ni tak semestinya dia kena ikut. Ia apa? Terutan. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Dia tak semestinya kena ikut. Kadang-kadang dia masuk ni dulu, kadang-kadang ada orang anger dulu, lepas tu dia deny, kadang dia bargain dulu, ada pelbagai. Ada orang diulang-alik, ada orang tak sampai pun acceptance. Ada orang dia sampai ke depression, betul dia tak accept. Ada orang ini, ada orang itu, dia pelbagai dan tiada tempoh masa yang betul. Tak adalah orang kata denial tu setengah jam, lepas tu anger dia 2 hari. Tak. Dia tak ada. Dan kesedihan ini bukan competition, dia bukan race, dia bukan perlombaan. Kesedihan ni adalah harga yang kita perlu bayar sebab kita menyayangi seseorang. Dan kehilangan ni bukan hanya tentang kematian. Kehilangan ni boleh juga pasal kehilangan pasangan, kehilangan kesihatan, kehilangan kerjaya, kehilangan versi lama dalam diri kita. Sebab model tu, sebab itulah semua benda ni kalau apa saja kalau kita masukkan, sebab tu modul yang ditulis oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross ini masih relevan walaupun dah 50 tahun. So, Dr. Elizabeth Kubler-Ross pernah kata orang yang paling cantik jiwanya ialah mereka yang pernah hancur dan bangun semula. Kalau hari ini anda sedang berduka, anda bukan lemah. Anda sedang menjadi manusia. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Please subscribe, like dan share. Kalau anda pernah lalui 5 fasa ini, boleh tak tulis kat ruangan komen fasa mana yang paling sukar untuk anda. Akademik Dr. Aizul Amal, pembelajaran sepanjang hayat.